Masalah perkataan Nahjah lagi. Dan haram oleh tiap-tiap suatu yang mengubahkan bagi farangan. Gapo tu misal tiap-tiap suatu yang mengubahkan bagi farangan. Seperti memakai oleh seorang. Waris mati itu, kata dia. Seperti memakai oleh seorang. Ini akan pakai yang tiada beradak, ia seorang memakai dia barang. Dia pakai tak beradak memakai dia sekali-kali langsung. Sekali itu mana langsung. Tak beradak akan tak sepakat. Mana pakai ia cak itai saja. Apa kapi bila ia wajib akan cak itai kan? Tegi ngasuh kapi lagi tegi akan cak merah cak kuning. Marah dia tu. Ada tu. Ada kising dia tak kising. Supaya tegi pak nikah pakai cak itai marah lah. Itai ni sakut nak mati. Serta dulu dah sepakat cak itai. Bawa mati ke pakai cak itai. Itu salah. Ada pun kalau ada ya fangai ya, dia akan cerita semua. Lepas tu mati dia akan cerita tak apa tu. Kita tengok Fort Islam dalam Chechnya kan. Mazhab Syafi'i dia tu dah. Dalam kisah tu banyak Syafi'i. Dalam kisah ada bawa rahsia lagi lah ni. Pengat Chechnya tu. Mazhab Syafi'i dia tu. Tapi itu hanya akan cerita je. Fort Islam dia tu. Tapi yang maya biar kau cerita je. Kita tengok di sini wahai akan cerita lah. Ya, tengok berarti biar main maaf biar kau. Dia kena pakai yang Nabi kasih pakai di antaranya pakai hijau, cak putih, lepas tu cak hitam. Itu pakai yang Nabi suka pakai warna ya. Warna hijau, warna putih, warna hitam. Warna hijau sakut dengan Nabi, warna putih sakut dengan Tuhan. Pakai itu lagi warna Tuhan kasih cak putih. Lepas tu itu warna Nabi suka pakai cak hijau, cak putih, cak hitam. Ia pakai cak hitam, warna Nabi suka. Tak salah. Atau sebenarnya ia tak sadar akal cak hitam. Bapak ada berlaku mati, pakai cak hitam pengawal itu bosya. Salah. Dia memang tak dukung ya.